Before we go ahead, don't forget to click the subscribe button on my channel. Alhamdulillah. Kita balik. Kan pukul 5 pagi. Kita balik. Flight lambat lagi tapi kita keluar awal. Sebab lepak kat airport lah lama sikit tak apa. Jangan tak sampai dekat airport. Risau tu je. Jadi awal lagi. Kalau nak turun tangga meninggal. Kena turun bawah ni. Kita turun makan lift lah. Dia punya MRT start pukul 5 pagi sampai pukul 12 malam. Jadi kita naik MRT yang paling awal lah ni. Sejuknya. Dah tak pakai thermal. Dalam semua dah tak pakai apa-apa. Thermal. Sekarang ni 5 darjah Celsius. Allahu Akbar. Naik lift kat sana tu. Selamat tinggal Kota Busan. Nanti InsyaAllah jumpa lagi. Mana tahu 10 tahun lagi sampai lagi. Dah 3 tahun untuk turut ke Kota Busan. Terima kasih. Muat tak? Stop. 발빠짐 주의. 발빠짐 주의. Bawah lagi Oh. Nopo. Kita akan masuk. Awasi langkah anda. Al-Pacim. Oh, dia bilang begitu je boy. Ingat tu boy, dia cakap apa? Dia cakap apa? Al-Pacim. Al-Pacim cuy. Muka macam dia. Oi, sama baju atuk dengan apa? Al-Pacim cuy. Ngam lah. You mana dia? Oh iyalah orang tua dengan KU tu pun orang tua sana lah lagi. Semua nak balik. Balik. 马上就要进站了。まもなく能古行きの電車が参ります。이 역은 승강장과 열차 사이의 간격이 넓으므로 타고 내리실 때 Tapi dah sampai Nopo. 승객이 모두 내린 후 타시고 문이 닫힐 때 우리
Ramai. Ingat kata ada orang pagi-pagi. Semua ada urusan masing-masing. 차량도 부산역으로 가시는 분은 6번 출구로 나가시거나 지하상가 연결 통로를 이용해 주시기 바랍니다. 출입문이 닫힙니다. Oppo Gamcuan. Okey, jom. Kita dah tukar train 2. Tadi kita naik line Orin, lepas tu kita naik line Jau. Lepas tu ada lift tak ni ya? Oh. Lepas tu kita nak tukar lagi satu train pergi ke airport. Kita terus sampai airport lah. Oppo yang Sun. Line coklat juga dah naik kan? Line coklat, line biru pernah naik apa ni? Oh, line biru pernah naik. Line coklat tak dah naik. Bukan yang itu lagi daripada tu tu. Wandi tu lagi tu. Yang kita jalan kaki jauh tu. Kan kita naik line coklat. Ada dia punya tu. Alhamdulillah dah sampai dekat Sasang Station. Yang ni tukar pergi ke Lightweight punya train. Turun dekat Gimhae International Airport. Budak ni pergi beli air jap. Sebab dekat ni dekat airport tu mahal. Jadi beli kat sini je lah. Airport tu kan harga 3 kali. Macam mana? Nak isap rokok kat ada otak pun. Buang merata macam tu je. Dia pun sama. Abang tak tahan duduk kat sini. Sejuk. Kita thermal tak pakai. Malas nak pakai thermal. Hai. Okay, bye-bye. Indonesia. No, I'm Malaysia. Ah, Okay, bye. Sekarang 4 darjah Celsius. Kita nak keluar depan tu pun tak berani, takut sejuk sangat ni. Tapi oh, dia naik situ Situ orang. Ya Allah, sejuk. Pintu nombor 2. Mana nak lari ni ya? Abang masuk dalam dulu. Masuk lah. Tak tahan ni. Bawa beg naik atas. Kat atas tu tak panas sangat kot. Tak sejuk sangat. Tak panas sangat. Bawa tak boleh tahan. Apa dah?
naik Lightweight pergi ke airport. Matilah nak. Abang sejuk. Mana mama? Tunggu mama jap. Oh. Ha? Cepat. Sejuk sangat. Hanya sikit je lagi nak masuk dalam airport tu. Masuk dalam airport tu kan lega. Tak apa. Semua pakai thermal ke? Ha? Adik tak kan? Ha, adik baju tebal. Abah saya tak pakai thermal ni. Abah takut kan atas kata terbang kerang rasa panas pula. Mana nak tukar kan? Lebih baik kalau ni kan buka thermal lama. Tak payah? Boleh? Oh, memang selesa Ha. Masuk sini lah. Okey, jom. Oi, 25. Jom masuk terminal. Aduh, ya Allah. Oh. Lari. Oh, ya. Yeah. Ngam-ngam pukul 7 sampai 6.59. 2 jam daripada bilik hotel tadi ke airport. Oh, pilot lah. Pilot. Oh, lari sejuk. Oh, ya Allah, dalam ni panas. Alhamdulillah. Gore. Oh, dik. Tak tahan abang kat luar tu. Ayolah, biasa lah. Baru panas. Gila lah. Sebab dia kawasan terbuka kan, kawasan besar, angin. Yai. Patutlah sejuk sangat. Kosong rupanya kat sini. Patutlah. Tadi dekat stesen tu 4. Sampai sini kosong terus. Itu yang sejuk sangat tu. WN 429. WN 429. 423. Belum buka lagi. Ramainya kat sini. Oh, tak tenang. Dekat mana? Belum buka Dia tengok layau sikit. Belum buka lagi kot. Abang pergi cari sekejap Diorang dekat sini kalau air tak habis, diorang taruh kat sini. Dekat tadi pun sama dekat Sen MRT tu. Siapa nak ambil Siapa nak minum ambil. Tadi ada orang ambil minum. Siapa tak habis letak sini, dia ada orang ambil. Okey, ada je orang ambil. Air tu panas lagi.
Kita check in bag. Ni budak ni nak balik ke Malaysia. Go home? No. No. Go home? No. I'm staying here. I just put my bag to Malaysia. Oh. Staying. Oh. Number 1 is for the handling, number 2 is for the color. And our boarding time is 10:18, number 3. Kita nak claim tag, refund balik tag. Banyak juga nak tag ni. Banyak beli barang. Alhamdulillah dah lepas check immigration, dah simpan beg semua. Kita nak balik. Jom. Jom beli minyak wangi. Ada jual minyak wangi ke dalam ni? Liker banyak. Liker banyak, minyak wangi tak ada. Wah, signature tobacco ni ha, rokok. Ya. Rokok eh? Premium. Dolar 800 sebotol. Gila lah. Okey, kita dah boarding. Nak mereput dalam flight 5 jam. Luar tak takut je kat sini mah. Kena hantar duit. Alah, kena naik bas pula. Kena naik bas kita. Mama kau pergi jadi driver bas. Okey, dah sampai 56D. This 56D. Hai. 56D. Bapak ai duduk 56D. 5 6. Hai. Oh, sorry. Betul dah tukar. Betul. Tengok jap abang jumpa mama jap. Dah duduk tepi toilet. Ambil kau. Duduk belakang sekali dekat ekor duduk tu. Duduk belakang sekali best. Tak mengganggu orang belakang. Tak, buka abang punya internet. Oh, kita ada makanan. Ada seafood.
mana tak tahu. No, China. Dia sedang melalui China. Apa tu? Kedai. Sampai kat China. Lagi 2000 kilometer. Okey, kita makan dulu. Alhamdulillah kita dah landing dekat Hanoi. Hampir 5 jam dalam flight. Sekarang kita nak turun, nak connecting. Kita nak connecting ke balik ke Kuala Lumpur. Tu boy, dia nak Kuala Lumpur tu. Naik bas juga. Bas juga. Oh, dia dulu. Wajar dia cakap dengan mamak tolong belakang eh. Hey. Thank you. Dia dulu lagi pandai dia. Baru. Aduh. Tunggu mama. Muntah? Kenapa? Apa yang duduk kat pintu ni senang keluar kan? Emirates. Full. Tinggal 1 jam je bang ya? 1 jam 40 minit. 40 minit? Bukan 1 jam ni kok? Tak, dia flight tu yalah kalau ikutkan boarding time lah. Flight tu pukul 1.40. Oh, ni A350 daripada Singapura. Kita boarding 1.40. Flight 1.40, boarding mungkin pukul 1. Kan 1.55 bang. Tak ada. Oh, ini time Korea. Apa lah aku tipu. Berapa? Ini pukul 1 lah bang. 1.55 lah, ni sekarang pukul 1. Sempat sama. Lebar betul. Transfer. Oh, sorry. Excuse me.
Tak nak duduk mah. Yo. Dia patut duduk tengah tu. Dia patut duduk tengah. Patut dia bagi duduk tengah tadi tu. Baru dia tahu yang Boleh tidur tak? tidur, makan cukup, kenyang. Tak tidur. Kalau orang sebelah tak duduk diam, kita tak selesa. Duduk tengah tadi tu pun resah. Gesah. Kan dia suruh tolak aboy, tolak. Kalau ikutkan berkeras, boleh? Tak bagi? Dia suka duduk tengah. Oh. Sebab abah dengan aboy tu anak beranak. Kalau orang lain boleh je cakap tak nak. Ya, betul. Aboy tak kisahlah duduk sebelah abah. Okey, jom. Masuk sana, masuk gate dulu. Dah lepas. Habis semua seluar semua kalau boleh suruh buka. Sampai tapak kaki pun di scannya. Gila betul. Baru turun flight ni ha. Iyo, dia suruh angkat kaki. Wah. Ada naga besar lah. Wah, naga tu pandang abah mah. Bahaya tu. Oh. Naga tu goyang-goyang kepala dia. Goyang-goyang. Mana orang cakap naga ni boleh terbang sedangkan tak berkepak? Panjang ni. Panjang tu. Boleh lah, apa tak boleh pula. Noi bye. Cik Ta nak jalan-jalan dekat Vietnam kejap sebelum naik flight balik ke Kuala Lumpur. Big bowl. Tengok. Dia masih lagi pakai bendera tu. Oh, ni Soviet. Dia komunis. Soviet. Dia masih lagi pakai. Lama tak datang Hanoi. 5 tahun, 6 tahun rasanya sebelum Covid. Baik je. Dulu kerja dekat Hanoi, dekat tak jauh. Setengah jam je daripada apa? Airport. Tempat kerja. Ada botol ada mah, botol kosong. Pudung. Ini pucung. Semua dah letih dah. Muka dah tension. Yang tu pun tension tu kat seluar semua kena buka tadi. Hampir-hampir nak telanjang je. Ni pun teruk marah. Pening kepala. Pilot bang. Tak pandai bawa. Pilot tak pandai bawa katanya macam mana. Tapi abang tengok yang kita selesai tadi pilot tu muka tak pandai je kan. Budak-budak tak apa. Biasa yang handsome tu dia akan bawa elok-elok. Yang tak handsome ni yang bawa. Rasanya orang tua ni. Tak betul. Oh tak, maknanya kalau opa bawa best lah. Tak, ni orang biasa. Betul. Tak penting tak basuh. Okey, kita dah boarding. VN681 Kuala Lumpur. Ni muka-muka boarding. Apa? Bising. Asu. Hebat. 9 kali dah tadi. Dia B. Ada. Welcome on board. Welcome to the board. Naik motorboat. Hello. Jangan gaduh. Hai. Duduk sini tak ada, tak bagi je. Hai, hello. Jangan tolak. Tertolak. Ni meja dia mana? Tu tepi tu naik. Bawah tempat tangan tu. Boleh boy, kita duduk sini boy. Oh ni premium. Semua premium sampai ke belakang. Oh ni je premium. Oh ada seat besar sikit premium. Kita sana belakang. Sakit teruk.
Thank you. Okey, kejap lagi kita dah nak terbang. Tadi kita terbang besar, tukar ke terbang kecil. Gemuk duduk kat tingkap. Dah gemuk makan banyak lah tu. Okey, kita dapat makan lauk ikan. How about you? Sedap. Sedap nak. How about you? Pesanan mana rasa beda? Macam mana? Alhamdulillah, kita dah sampai Malaysia setelah 8 jam flight daripada Busan. Sampai disambut dengan hujan lebat. Bây giờ là 7 giờ 18 phút tối giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài là 26 độ C. Quý khách lưu ý ngồi tại chỗ, cài chặt xe an toàn cho đến khi máy bay dừng ẩn và đèn hiệu cài xe an toàn đã tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không Malaysia đi vào cửa máy hujan. bay. Selepas sejuk Korea, sejuk Malaysia pula. Cik kilat baik. Hanya biasa-biasa baka. Bukan biasa-biasa. The passengers welcome to Kuala Lumpur International Airport. It is now 7:18 p.m. local time. The outside temperature is 36 degrees Celsius. For the safety, Okey, please sekejap lagi remain kita seated turun. with the seatbelt fastened. So much goodbye. Thank you. Have a good evening. Heritage. Bye. Thank you. Apa yang kau seronok sangat? Ayuh. Welcome to Malaysia. Ramainya tunggu kereta api. Kereta api tu dah satu je. Kereta api tutup. Satu buka. Aerotrain pembangunan terminal utama akan tiba sebentar lagi. The Hujan lebat Aerotrain weh. main terminal building will arrive shortly. Tak, itu untuk keluar. Wow. Sabar, baik sabar. Jangan menekan. Okey, kita ambil beg. Alhamdulillah. Sila Persetujuan perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Di atas sebab-sebab cuaca yang kurang mengizinkan, penghantaran bagasi untuk semua dijangka mengalami kelewatan. Kami memohon maaf di atas kesulitan ini. Terima kasih. Your attention please, ladies and gentlemen. Baik, lambat hujan In lebat. view of inclement weather, we are expecting a delay of baggage delivery
for all flight. We apologize for any Baharin. inconvenience caused. Thank you. Alhamdulillah. Okey. Jumpa percutian di tahun depan pula. Bye bye.